Kita orang meraihkan Parti Lantera Memori sebagai acara Kemuncak Family Day Yusof and Lijah untuk tahun 2026. Majlis ini dibuat dengan konsep American Backyard Barbecue Party yang dimixkan dengan konsep Evening Beach Party supaya dapat disesuaikan dengan suasana pantai lokasi Family Day Yusof and Lijah berada sekarang. Seperti tahun lepas, acara ini disambut dengan meriah dengan cara yang sendiri demi meraihkan hubungan kasih sayang yang masih utuh antara kita orang yang sudah ketiadaan orang tua. Sedikit berbeza dengan malam kilauan kenangan dan kasih sayang yang diadakan tahun sebelum ini, Parti Lantera Memori mempunyai tema lebih kepada nostalgia kita orang adik-beradik yang membesar di dalam keluarga Yusof and Lijah. Disebabkan itulah Memory Lane dizahirkan di dalam parti ringkas tetapi meriah ini. Teruskan menonton video ini kerana aku ingin sharekan momen-momen istimewa seperti aktiviti preparation dan merewang, masalah-masalah yang berlaku dan saat event Parti Lantera Memori berlangsung serta ide-ide yang boleh spark pemikiran korang. Jangan lupa untuk terus menyokong channel 12 TV dengan menekan butang subscribe dan share video ini ya. Maceh, selamat menonton. Hai korang, nama aku Ridwan. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Dalam episod kali ini aku nak sharekan acara Kemuncak Family Day keluarga Yusof and Lijah iaitu Parti Lantera Memori. Untuk nak menjayakan parti ini, aku sudah membahagikan tugas-tugas khas kepada ahli-ahli keluarga yang lain. Contohnya tim bakar BBQ, tim rewang, tim dekorasi dan tim kulinari. Tahniah dan terima kasih kepada semua ahli keluarga yang komited dalam melaksanakan tugas masing-masing. Tapi bak kata pepatah, kita mampu merancang tapi Tuhan yang menentukan. Ada beberapa halangan yang menyebabkan parti ini yang sepatutnya diadakan pada pukul 5 petang terlewat sehingga waktu isyak. Aku sangat kecewa dengan benda ini berlaku kerana menyebabkan apa yang aku rancang tidak dipenuhi. Gini, jangan tercabut gambar tu sudah. Tu nampak macam nak tercabut tu. Antara masalah yang dihadapi oleh aku pada hari ketiga itu adalah kerana angin sangat kuat pada petang itu dan juga disebabkan kelewatan aku sendiri untuk sampai ke campsite semula selepas last minute mendapatkan barangan mentah dan makanan-makanan yang terpaksa aku pick up sendiri pada hari tersebut. Namun, sebab utama masalah tersebut, biarlah rahsia antara kita orang sekeluarga. Walau bagaimanapun, parti ini tetap berlangsung dengan momen-momen yang istimewa. Teruskan menonton ya sahabat-sahabat semua untuk melihat event private party ini berlangsung dengan beberapa segmen yang sudah aku rancangkan. Terus menyokong channel 12 TV dengan menekan butang subscribe dan share video ini ya.
main game ni. Hadiah yang menang tu. Hadiah yang siapa menang tu. Hadiah yang menang tu lah. Yang dah injet-injet tu. Aduh ni. Si baik dah okey dah. Ha. Tak okey dah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua ahli-ahli keluarga yang kusayangi. Tak ada dengar buat jawab salam pun. Okey dah. Tak pergi pula. Okey. Jadi kita teruskan majlis kita dengan dimulai dengan bacaan doa. Saya jemput اللهم أحينا بالإيمان وعافنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أتم على بحسن خاتمة ولا تعتم على Mak Goda tahun lepas. Tahun ni motlok tu pula. Ibu Peri. Kuat-kuat sikit. Tak dengar ni. Ucap apa lah kena. Kata dua kata. Boleh hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak kebuyuk dah. Maklum lah, ucap terima kasih lah semua hak manon. Itu ni hak manon bagi kita sama ni Ni lah Kita tadi family day yang ketiga. yang ketiga. Family trip yang tu lah 2024 tu lah. Penuh lah. Untuk yang rasmi lah. Yang ada baju, tapi sebelum-sebelum tu memang kita orang dah ada dah family day yang biasa-biasa. Masa tu arwah mek ada lagi. Tapi bila ada family day ni, ini boleh kata gantilah untuk raya tu. Sebab kalau ikut kira orang pun, raya tu orang dah rasa tak ada mana dah raya tu. Sebab tu lah kalau macam family day ni orang nak buat, betul-betul orang nak buat. Apa dah tak nampak. Lalu tak apalah. Duduk kat depan tu. Abang dengan Kak Ayah duduk kat depan tu.
Mari sore-sore dah. Mula daripada KSL. Apa ke Moksu. Pisang mana-mana tak apa lu. Puluh. Ada, tak apalah tak nampak. Lama pula ambil video ni. Ada sulung ni. Macam mana? Semoga adik-adik kita kekal macam ni dah. Amin. Atau lebih erat. Lebih erat lagi adik-adik anak saudara semua. Okey. Sorry. Zoom sikit. Jaga tipu. Lagi ke tadi? Sepek. Nak sepek ke apa? Tu boleh buat salad kok. Pendek. Abang nak salad ke? Kau lah di sini. Mabuk halal lah. Oh, dah kau dah. Ada hal. Ngepek senegon. Ada senduk ni. Ada senduk. Jadi, tak mau makan ya? Nak duduk cakap ni. Cik T Pak Lang sambung.
Pak Lang. Ingat-ingat sikit kaki Pak Lang. Mushroom soup. Allah. Mana? Ajak, sambung je. Ajak ngajak sambung. Ini makan macam mana ni? Ada House Island ni. Kenapa? Orang ambil, dia ambil. Telefon. Semua suruh. Mabuk. Ngapik tu yang kan. Tu ngapik. Dia burger lah. Sila-sila menjamu selera. Dah penuh pula. Ala katoi pula lu. Ni kan biskut ni dia lagi sedap pakai lemon. Mana ni? Ini sakit. Mabuk. 3 orang. Nampak macam ada masak nasi ni. Nasi juga cari. Melayu. Burger Melayu. Biasalah. Masuk dalam ni memang ambil tadi. Tak nak banyak lah, sikit je rasa. Kali balik boleh? Apa dia? Kepala dia. Kepala kamu? Badan ambil. Tu. Oh ni. Sikit pula. Tak nak kena buat burger pula. Fikir saja je buat lambat-lambat kan beratur kan. Apa lagi nak kena ambil? Kayu. Tu sampah belakang. Kapon putih. Sebelah kes tu. Baris demam lah. Golek rembut lah. Nyamuk. Agak. Ubi, bukan potato. Okey semua, Kak kau? Ha? Ha? Ayah benar, kata apa mana nanti dia kedah. Dia dah beli ni, tinggal asap. Entahlah. Okay. To you. Happy birthday to you. Cepat potong. Happy birthday to you. Dah lah. Allah selamatkan kamu. Gedeng. Allah selamatkan kamu. Awak nak kek ke? Dah. Mana? Allah selamatkan kamu. Yeay. Makan kek. Family kita ada 4 je. So sebut 4 orang tu yang mana kenal. So, aku Nafas. Gana terima aku tadi. Sebutkan nama orang dalam gambar ini. Okey, Zikri. Sedang. 4 orang sahaja ya. Legend. Belakang sikit. Dekat lagi dah apa ni? Okey. Ada mukamu pula dah. Power. Boleh zoom tak? Power mosu. Tak ada salah. Power ada. 5 4 3 2. Dah belakang lah. Oh ni pos. Okey kalau tak tahu jawab pas tu lah belakang dulu lah.
Net terang. Net terang. Okey. Molek dah duk tengok tu. Belakang lah, belakang. Letih tu. Laki tu. Piyo. Laki lagi seorang Cik T. Dia 4. Pak Wen, Cik T, Cik Dah. Salah. Mana ada power situ? Bukan. Dua orang tu sepupu kita orang. So, Okey. Salah. Tak boleh jawab, Kak Cik pun tak boleh jawab. Okey. Pak kecil ni cedar. Ini yang kosong ni tu Cik T. Noriza. Ni Cik T. Yang laki tu pupu. Di belakang siapa ni? Hak gelak. Kak Mak. Nenek belakang sekali. Yang paling laki. Gambar tu boleh tengok kat belakang. Tukar. Okey, next. Gambar dia adalah... Aduh, tak kenal ke? Tak tahulah. Ni gambar lama-lama ni. Seorang je. Tak kenal ke? Tak tahulah. Ni gambar sejarah. Okey, sebutkan nama dalam gambar ini. Tak kenal? Macam senang je. Alamak. Fikir meh. Kecil-kecil. Dia ada kat sini. Yang kecil-kecil. Belakang sikit. Oh, belakang tu belakang sikit terdekat. 5, 4, 3, 2, 1. Salah. Belakang. Belakang. Next. Kalau sebut saya. Ada. Duit. Ni gambar aja kecil Ajar nak tengok. Okey, next adalah gambar Ada gambarnya. gambar legend, 2 orang. Tapi orang tu ada kat sini. Alhamdulillah. Umur berapa tu? Berapa? Dia pula soal aku kan. Okey. Dia punya Sebutkan orang dalam gambar ini. Kalau tak kenal tak tahulah. Ni tepi air siapa? Tabur. Ah. Pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha? Dengan Dia kenal Cik T dia mana? dengan cendok. Jap. 1, 2, 3. Okay, Malang sini Malang. Video Malang. Kata-kata. Allah, gaut pula. Dan ni special sikit. Dalam ni tak ada apa-apa tapi Ada nanti kenangan. untuk setahun akan datang sebelum family, insyaAllah kalau ada family day tahun depan, dalam sepanjang tahun tu dia pembenda ni boleh claim dengan Pak Wen untuk Voucher pergi bercuti ke? Minyak diesel. Minyak bisnes Sampai sampai ada je. hadiah. Tak ambil video penuh kau. Oh, nak video ke? Halo lah. Sorry. Okay, ni hadiah untuk kemah paling estetik. Okay, dalam masa setahun ni boleh claim dengan Pak Wen Okey. untuk hadiah ni. Kita Klaim siapa- klaim apa? Siapa yang layak? Siapa? Pak Wei klaim apa? Siapa ni? Okey. Kena tengok siapa benda. Okey, jom kita tengok kemah siapa yang ceria. Tu kemah Pak Wei. Ya, Pak Wen tak ada. Kemah Bolong. Belakang aja. Kaya siapa? Kemah Momi. Ini bergelema 8. Wah, inilah motif. Sia solat. Tengok kau. Tak, masalahnya dari pagi sampai malam dah hias tu. Hias-hiasannya. Kalau bagi dia dulu nanti. Okey. Ni video. Sorry. Ini untuk Ali lelaki paling stylo. Okey. Omak.
Kalau tengok pun, Tahu dah. tengok pun siapa, tahu siapa. Mana pakai topi ya? Tak tahu. Tak tahu lah, tak tahu. Saya suka main golf sebenarnya. Oh. Budak tu tak ada tak kau? Tidur dah. Budak tu. Pak Wen tengok tadi 2 orang tapi Pak Wen tak nak bias. So Pak Wen bagi kau Umay. Princess. Ada ke umainya? Allah. Dah tak macam tadi ni. Apa lagi? Wah, princess. Princess. Tapi di princess dah tidur dah. Okey. Gas. Hadiah gas. Anugerah penghargaan sahaja. Untuk lentera lentera kenangan. Cik rasa tahu siapa? Tahu dah. Cik T. Bukan. Tak ingat dah ayat apa ni tak ingat. Anugerah ini jatuh kepada jatuh. Betul lah Cik T. Yeah! Jadi. Bekerja keras lah. Betul. Cik nampak lah. Banyak tolong dalam grup tu asyik dia je yang banyak Yang aktif. yang banyak bagi komitmen. Bagi komitmen. Kalau WhatsApp pun kalau Pak Wen tak balas dia juga yang cepat balasnya. Sebab. Satu, dua, Siapa Itu anugerah apa? Dia pun sama juga macam Cik T tadi, anugerah penghargaan. Okey. Sekejap. Oh, nak bagi siapa tak ingat tu. Orang nak bagi dekat Kak Angah lah tu. Kak Angah lah, orang bagi Kak Angah. untuk hias Kenapa sendak ni? Bangga. Sebab tak jangka. Bangga. Woo! Senyap je. Gitu, tiba-tiba ada. Saya- Yes. Mantap. Walaupun senyap je, yes. Setuju je. Along video. Walau sejak pun handphone dah 2 tiba-tiba kat belakang tak perasan. Satu, dua, tiga. Mama pada sini. Satu, dua. Untuk ahli latar kenangan. Pak Wen bagi ni, Pak Wen pun besar dengan dia. Susah senang kita mek cik, gapo susah cik mek. Gapo susah mek cik, Pak Wen dengan dia tahu. Aduh, nak sedih pula. Sabar, Wawan, Okey. sabar. Pak Wen bagi ke Cik Dah lah. Cik, wow. Kek tu tak ada Cik Dah yang sponsor. Sekejap, satu, dua, tiga. Okey, pandang video. Hadiah dah, ni hadiah handphone ni untuk Satu keluarga satu. satu keluarga satu untuk Betul lah, dia director punya. apa dia orang kata buat angin untuk esok lah Mana nak ada, balik ada? hari last ke. Oh. Untuk buat angin esok lah. Okey. Suruh orang lain lah pagi. Okey. Telefon orang tu sini. Ambil Tak nak ambil pula. Saya keluarga Cik T. Cik T, Cik T. Cik dia. Alah baru nak lalu ke kawan tu kan kena kecil. Apa dapat ni? Baik, cepat juga. Satu, dua. Oh kalau dah rekod lah, tak payahlah. Baru rekod. Keluarga Terima kasih. Mommy. Mommy. Oi, mami. Bangga apa bagi mami dah. Mommy. Mommy.
Mami. Yeay, ambil gambar cantik sikit. Bagi nampak muka ya. Okey. Jap. 1, 2, 3. Tekan. Okey, 1, 2, Lampu. 3. Tutup. Janganlah bergerak. 1. Dia terpadam sendiri. Tak ingat dah. Gambar sangat. Mana? Aduh, dia terpadam balik. Asal dia terpadam? Pakai batik dah. 1, 2, 3. Gerok 1, 2, 3. Putih ada adik. Dah. Dah lah. Ya sampai seterusnya keluarga Mokno. Pini. Oh, relax Bini. Tak disiap banyak pokok lagi. 1, 2, 3. Apa lagi? Mana air? Belum lah, belum. Wakil. Kau tak payah nak ambil tinggi. Hai Pak Ai. Ada Kak Long. Ada Kak Long. Ada Kak Long. 2. Ada Lolo. Tengah pandang. 1, 2, 3. Kau ambil dah. Kalau kau aja. Mana letak Kalau nak ambil dia ha. Tak lah. Kau Naim. Naim lah, malam. Sakit lutut nak bangun. Tak lu Syima dengan Abang Donat ni. Nah. 1, 2, 3. Keluarga Kalung Sima. Yeay! Siapa yang pakai mak lah kau 1, 2, 3. Sekali 1, 2. bawah sikit bang. Aduh, Alu punya memori dah penuh. Sekian, terima kasih. Habis. Okey, last. Ya, apa lagi? Last. Last kat Syed minum Yang hijau. pemenang kumpulan last lah ni. Cik. Bonus. Malah nak berdiri. Malah nak berdiri. Itu bagi ke Kak Ayah boleh tak? Along lah. Apa? Untuk kumpulan yang menang. Oh. Bonus. Ini bonus tau. Boleh lah. Pak lah. Apa lah. Okey, Kalau kalau bangun. bonus untuk pemenang. Cakap yang menang. Cakap slow sikit. Okey. Kumpulan yang Aduh, tak boleh. Memori penuh. orang dah. Rakam ah. Kita dah tahu lah siapa pemenang kumpulan siapa. Ini tahu bonus je. So pemenangnya adalah kumpulan Cik Cik. Siapa? Kak Yah. Semua ahli Cik lah mai sini. Cik, dia yang keluar. Masuk. Kau tepi ada apa? Cik. Semua lah. Siapa cik? Semua tak? Okey tak semua? Marilah semua. Cik. Siapa ketua ya? Cik siapa ketua ya? Tolong lah. Maklum Maklum Maya pula. Jatuh kepada Siapa assistant dia? Dodi. Mongo. Mongo. Ini bonus yang menang. Okey. Mana kamera? Siapa nak Gambar. Tolong gambar. Mesej dia, tapi Alu duduk, Alu tak marah nak bangun dah. Cik, jangan apa cik, kamera depan tu. Ni okey. Ada flashlight apa? Ada. Lampu Rapat sikit. Pak Lang rapat sikit. Lampu gelap. Ayah last. Nak kau. Nampak cepat. Kak Cik. Tak nampak. Ajar rapat sikit, jangan gaduh sangat. Okey, 1, 2, 3. Jap. 1, 2, 3. Dah. Yeay, tahniah. Bonus ni share lah 15 Cantik orang. Kau nyorok pahal Cik. Tak banyak, ada 1,500 je. Okey, untuk pengkalah. Untuk pemenang, tadi untuk pemenang. Pengkalah pun ada. Pengkalah. Ada sagu hati lah juga. Pengkalah Kita jemput pengkalah semua. Penggalah orang boleh. Asal ada gambar lah penggalah. Sagu hati untuk pengkalah. Siapa ni?
penggalah betul. Ni gambar penggalah ni. Bonus untuk pengkalah Penggalah sekali ni. Penggalah ni. Dia penggalah tak apa. Semangat pun lebih tak apa. Ya betul. Ni ada pun. Kita ada wira. Kak Cik je effort ambil gambar orang. Orang ambil gambar Kak Cik tak effort pun. Tengok. Putih Dah? tu. Ada tek sana. Ada penggalah tu kali ni. Ai. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Jodi. Tahniah semua. Terima kasih. Tahniah semua. Sambut esok. Selamat malam semua. Okey, pukul 7, pukul 7. Pukul 7 jangan sampai menjerit lagi. Okey, kira dulu. Siapa ni? Mek. Disebabkan masa sangat suntuk, hanya satu game sahaja sempat aku buat pada malam itu. Jika ada masa lagi, ada beberapa aktiviti lagi sepatutnya aku adakan seperti reshoot gambar lama. Tapi apa daya, aku terpaksa aku flow ini dan jadikan ini sebagai pengajaran supaya akan membuat perancangan yang lebih baik akan datang. Tamatnya acara ini menandakan family Yusof Elijah sudah berada di puncaknya. Walaupun tidak berjalan dengan sempurna, tapi dapatlah capture some moment seperti acara menyuap pulut kuning antara kita orang 8 beradik ini. Terima kasih kerana menonton sampai habis dan jangan lupa untuk menekan butang share video ini dan subscribe Duan Bis TV je. Bye bye.